Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada masyarakat yang pengetua kasihi. Hari ini pengetua nak sentuh satu perkara yang nampak kecil tetapi boleh merosakkan hubungan, menghancurkan keluarga dan menjejaskan ketenangan hidup seseorang. Belajarlah kurangkan baran. Wahai masyarakat sekalian, kemarahan itu fitrah. Semua orang boleh marah. Semua orang pernah marah. Semua orang ada hari yang susah. Tetapi menjadi baran adalah pilihan. Pilihan yang boleh melukakan orang lain, pilihan yang boleh tinggalkan trauma, pilihan yang boleh mencederakan hati tanpa kamu sedar. Kadang baran tidak pecahkan barang, tetapi baran pecahkan hati. Kadang baran tidak tinggikan suara, tetapi baran menjatuhkan semangat orang lain. Dan selalunya, yang paling luka adalah orang yang paling rapat dengan kita. Wahai semua, ingat ini. Manusia tidak akan ingat apa yang kita katakan, tetapi mereka akan ingat bagaimana kita membuat mereka rasa. Sebab itu kawal kemarahan adalah satu bentuk kematangan. Kawal kemarahan ialah tanda jiwa yang kuat. Kawal kemarahan ialah bukti seseorang itu benar-benar matang. Kalau kita selalu baran, hidup kita takkan tenang. Keluarga tidak akan bahagia. Anak akan takut. Pasangan akan jauh. Rakan akan menjauh. Hati kita sendiri pun akan letih. Masyarakat sekalian, pengetua nak bagi beberapa perkara mudah untuk kurangkan baran. 1. Diam 10 saat sebelum jawab. Kadang 10 saat itu menyelamatkan hubungan. 2. Tinggalkan tempat jika perlu. Lari sebentar lebih baik daripada menyakiti. 3. Tarik nafas panjang. Ia menurunkan gelombang emosi dalam beberapa saat. 4. Ingat dosa bila marah tak terkawal. Marah yang tidak dikawal boleh jadi zalim. 5. Fikir apa akibatnya selepas marah. Bila marah hilang, yang tinggal hanya penyesalan. 6. Banyakkan istighfar. Itulah ubat paling cepat untuk meredakan hati. Ingat ini baik-baik. Orang kuat bukan yang hebat memukul, tetapi orang yang mampu mengawal kemarahan. Sebagai pengetua, pengetua nak tinggalkan satu ayat. Kurangkan baran kerana hidup terlalu singkat untuk disia-siakan dengan marah yang tidak perlu. Tenanglah agar hidup kamu lebih bahagia. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai masyarakat mendapat ketenangan, nasihat hidup dan motivasi setiap hari. Terima kasih semua, kurangkan baran dan kamu akan lihat dunia dengan hati yang lebih lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak sentuh satu perkara yang kadang-kadang kita lupa tapi sebenarnya menjadi punca jatuh bangun sebuah keluarga, iaitu isteri bahagia, rumah tangga mewah. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita sibuk kejar kemewahan di luar rumah, sibuk tambah pendapatan, sibuk kejar projek, sibuk cari rezeki sampai kita lupa kemewahan yang paling awal, paling asas, paling menentukan masa depan ialah kemewahan emosi isteri kita. Kerana apabila seorang isteri bahagia, rumah tangga tenang. Apabila seorang isteri dihargai, rezeki rumah tangga mengalir tanpa henti. Apabila seorang isteri disayangi, Allah sendiri luaskan pintu-pintu keberkatan. Tuan-tuan, seorang suami mungkin tak sedar. Kadang-kadang, kata-kata yang lembut, senyuman yang kecil, pelukan 5 saat, boleh menyembuhkan letih isteri yang memikul dunia. Kita tak perlu rumah besar untuk membuat isteri bahagia. Kita tak perlu kereta mewah. Yang isteri perlukan kadang hanya didengar, dihargai, dihormati dan difikirkan. Ingat satu perkara ini. Jika isteri rasa cukup, rumah tangga jadi mewah. Jika isteri rasa disayangi, anak-anak jadi mudah dibimbing. Jika isteri rasa dimuliakan, Allah muliakan hidup suami. Rumah tangga bukan pertandingan siapa lebih penat. Bukan perlumbaan siapa lebih banyak berkorban. Rumah tangga adalah tempat saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Tuan-tuan, hari ini kalau isteri kita banyak diam, jika matanya tak bersinar macam dulu, jika tawanya makin jarang, mungkin itu petanda bahawa jiwanya menunggu sesuatu daripada kita. Cuba tanya pada diri, bila kali terakhir aku ucap terima kasih pada isteri? Bila kali terakhir aku peluk isteri tanpa sebab? Bila kali terakhir aku bantu isteri sebelum dia minta?
kerana kadang-kadang isteri tidak meminta apa-apa bukan sebab dia tak perlukan, tetapi sebab dia terlalu banyak memendam. Kita sebagai suami, kalau nak rumah tangga tenang, rezeki deras, anak-anak mudah dibentuk, mulakan dengan satu perkara, bahagiakan isteri. Bila isteri bahagia, rumah tangga jadi mewah. Bila isteri bahagia, hidup suami jadi gagah. Bila isteri bahagia, seluruh keluarga jadi megah. Semoga ucapan hari ini membuka pintu hati kita semua untuk menghargai wanita yang setiap hari bangun lebih awal daripada kita, tidur lebih lewat daripada kita dan sentiasa menjadi tiang yang memegang rumah tangga kita. Jika bermanfaat, subscribe channel Pengetua untuk lebih banyak motivasi dan inspirasi setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.